Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri pembacaan hadis-hadis Sahih Bukhari rahimahullah taala. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan kita tangguh kelas kita kerana pemulihan bangunan, kita buka atap yang bocor, dan alhamdulillah kita tambah ekor, kita pasang kapet. Alhamdulillah dalam tempoh 2 bulan kita dapat menyiapkan bangunan kita ini. Mudah-mudahan dengan ini dapat menambah keselesaan untuk kita, untuk anak-anak kita belajar, dan untuk program-program yang akan dilaksanakan di sini. Sebagaimana biasa kita akan membaca Sahih Bukhari, kita akan menyambung Kitabul Azan daripada Sahih Bukhari dalam bab sifat solat. Hadis mengikut nombor di dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-763. Bab yang ke-98, babul qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babul qira'ati fil maghrib. Bab bacaan di dalam solat maghrib. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Ummu Al-Fadli, Ummul Fadl, mak dia, digelar dengan Ummul Fadl kerana adik-beradik dia ada nama Al-Fadlu bin Al-Abbas. Jadi mak dia digelar dengan Ummul Fadli. Ayah dia nisbah kepada dia Ibnu Abbas. Mak nisbah kepada anak yang lain yang bernama Al-Fadl. Dan Ummul Fadli nama dia Lubabah bintil Haris. Lubabah bintil Haris. Dalam hadis ini anak meriwayatkan daripada mak. Anak meriwayatkan daripada mak. Bahawa Ummul Fadli pernah mendengarnya. Dia dengar anak dia Ibnu Abbas membaca wal mursalati urfa. Maka Ummul Fadli berkata radhiyallahu anha berkata, wahai anaknya, bacaan surah ini telah mengingatkan aku bahawa sesungguhnya itu adalah surah terakhir yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda membacanya di dalam solat maghrib. Jadi hadis ini menceritakan bahawa di antara surah yang Nabi pernah baca dalam solat maghrib adalah surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat ni tidaklah begitu panjang, 1 muka surat setengah sahaja.
Qala haddatsana Abu Asim an Ibn Jurayj an Ibn Abi Mulaikah an Urwah bin Zubair an Marwan bin al-Hakam qala li Zaid bin Thabit ma laka taqra'u fil maghrib bil qisar wa qad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tulayayn. Daripada Marwan bin al-Hakam berkata, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata kepadaku, kenapa kamu di dalam solat maghrib membaca surah-surah yang pendek? Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang paling panjang antara dua surah yang panjang. Jadi dalam hadis ini Zaid bin Thabit pernah menegur Marwan bin al-Hakam kerana membaca surah pendek somong dalam sembahyang maghrib. Seolah-olah Marwan bin Hakam menganggap langsung tak boleh baca surah panjang dalam solat maghrib. Sehingga ditegur oleh Zaid mengatakan bahawa dia pernah dengar Nabi membaca surah yang panjang. Dua surah yang panjang, sama ada dua surah ini disebut di dalam syarah Ibnu Hajar sama ada surah Al-Ma'idah dan A'raf ataupun surah-surah yang lain. Jadi daripada sini para ulama fiqh setelah mana dia melihat hadis-hadis tentang sembahyang maghrib, tentang bacaan surah dalam sembahyang maghrib yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat melihat bahawa kebiasaan Nabi membaca surah-surah pendek, tetapi ada ketikanya Nabi membaca surah-surah yang panjang. Ini menunjukkan bahawa kalau baca surah panjang sekalipun tidak menjadi satu kesalahan, kerana apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya nak baginda buat, nak bagi tahu boleh. Bukannya afdal. Bagi Nabi itulah yang terbaik sebab dia nak bagi tahu ke kita. Tetapi bagi kita, kita kena tahu yang mana yang boleh dan yang mana yang afdal. Yang terbaik adalah yang biasa diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan bahawa bacaan surah yang panjang di dalam solat maghrib tidak disunatkan tetapi diharuskan. Tidak makruh. Dalam mazhab Syafi'i tak makruh pilih surah yang panjang tetapi tidak sunat. Cuma afdal memilih surah yang pendek sebagaimana kebanyakan solat Nabi dan kebanyakan riwayat daripada Nabi bahawa Nabi membaca surah yang pendek dalam solat maghrib. Babul jahri fil maghrib. Bab menguatkan bacaan di dalam solat maghrib. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. Malik itu Imam Malik lah. Jadi Imam Bukhari ini dia tak mengaji, dia tak meriwayatkan daripada Imam Malik secara direct, tetapi melalui seorang perantaraan. Kalau Imam Syafi'i dia lebih tinggi daripada Imam Bukhari kerana dia meriwayatkan daripada Imam Malik secara direct. Dia anak murid direct dengan Imam Malik. Dia menangkap kitab Muwatta dengan Imam Malik. Tapi beza dengan Imam Bukhari. Ada seorang perantaraan di antara Bukhari dan Malik. An Ibn Shihab an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat maghrib membaca surah At-Tur. Jadi bila dengar maknanya kuatlah. Ini menjadi dalil bahawa disunatkan bacaan yang kuat di dalam solat maghrib.
dan dinamakan oleh ulama-ulama fiqh dengan solat jahriyah. Solat yang dibaca dengan bacaan yang kuat. Kuat bila? Kuat pada 2 rakaat yang awal. Yang ini juga ada hadis yang kita akan jumpa. Hadis ini mudah difaham. Tak perlu nak syarah panjang. Babul jahl fil isya. Bab menguatkan bacaan di dalam solat isya. Qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Mu'tamir an Abi an Bakr an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala Sallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-'atamata fa qara'a idza as-samaa'u inshaqqat fasajad faqultu lahu qala sajadtu khalfa Abi al-Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqa. Daripada Abu Rafi' berkata, aku mengerjakan solat isyak bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu ia membaca idza as-samaa'u inshaqqat, lalu dia sujud. Idza as-samaa'u inshaqqat, mana ayat sujud dia? Sebutlah, tak putih bunyi sosai. Ayat sujud dia. Ke idza as-samaa'u inshaqqat sujud dulu. Cepat, siapa? Cepat. Semua dah hafal tak ke ni? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Bila ada orang jawab, orang lain nambah je lah. Sebab tu kan nambah. Ramai ayat mula tu. Maknanya ada ayat sujud, dia sujud. Abu Hurairah sujud. Aku, iaitu Abu Rafi' bertanyakan kepadanya, kenapa kamu sujud? Kenapa kamu sujud? Lalu dia menjawab, aku pernah sujud bersama di belakang Abul Qasim, iaitu belakang Nabi SAW pada ayat tersebut. Maka aku akan sentiasa sujud padanya sehingga aku bertemu dengannya. Iaitu sehingga dia bertemu dengan Allah, sehingga meninggal dunia. Setiap kali baca surah Insyiqaq, bila sampai ayat sujud dia, Abu Hurairah kata dia sujud. Ini di antara tempat sujud tilawah. Jadi di sini, bila Abu Rafi' dengar Abu Hurairah baca jelas idza as-samaa'u insyaqqat, itu menunjukkan bacaan yang kuat. Menunjukkan bacaan yang kuat, dan perkara tersebut Abu Hurairah kata dia sujud di belakang Nabi bila Nabi baca idza as-samaa'u insyaqqat. Maknanya dia juga dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara tempat yang disunatkan sujud, kerana Nabi pernah sujud. Ada berapa tempat yang disunatkan sujud dalam Quran? Al-Hafiz. Mana seorang lagi? Ada. Tiga orang lagi. Ada berapa? Ada yang bertanda di dalam mushaf kita sekarang ni ada 15. Tetapi salah satu daripadanya dinamakan sujud syukur mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i hanya 14 saja sujud tilawah. Orang Melayu panggil sujud sejadah. Sebab apa sujud sejadah? Sebab sujud bila baca surah sejadah. Tapi sebenarnya yang lebih tepat sujud tilawah. Bukan surah sejadah pun tempat yang disunatkan sujud, boleh kita sujud. Qala haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah an Adiyin qala sami'tu al-Bara radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa qara'a fil 'isha'i fi ihda rak'atayn
والتين والزيتون. Al-Bara' radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW di dalam satu permusafiran membaca di dalam solat Isyak pada salah satu dari dua rakaatnya surah Wat-Tin Waz-Zaitun. Jadi bila Al-Bara' dengar, Imam Bukhari fahamlah bahawa bacaan Nabi tersebut dalam keadaan yang jahar ataupun jelas, yang kuat. Dan surah yang dibaca, yang didengar oleh Al-Bara' iaitu At-Tin Waz-Zaitun. Babul qira'ati fil 'isya' bis sajdah. Bab yang ke-101 membaca surah yang ada sujud tilawah di dalam solat Isyak. Hadis yang sama dengan tadi. Tadi kita dah jumpa dah. Hadis Abu Rafi'. Hadis Abu Rafi' dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yazid bin Zurayh qala haddatsani Taimi an Bakr an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-'atamata faqara'a idza as-samaa'u inshaqqat fasajad faqultu ma hadhihi qala sajadtu biha khalfa Abi al-Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqah. Daripada Abu Rafi' berkata, aku mengerjakan salat Isyak bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu ia membaca idza as-samaa'u inshaqqat, lalu dia sujud. Maka aku pun bertanya kepadanya, mengapa begini? Dia menjawab, aku pernah sujud di belakang Abul Qasim iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca surah tersebut, dan aku sentiasa sujud padanya sehingga aku bertemu dengannya. Hadis yang sama dengan tadi, cuma Imam Bukhari datangkan dua tajuk yang berbeza. Tadi tajuk baca kuat dalam solat Isyak. Di sini tajuk Imam Bukhari keluarkan tajuk dalam Sahih Bukhari ini sebagai hukum, sebagai istinbat, dia keluar hukum daripada hadis. Jadi sini dikeluarkan satu hukum yang lain, iaitu disunatkan sujud apabila membaca surah sajadah, membaca ayat sajadah. Dan sebagaimana biasa, Imam Bukhari bila datangkan hadis yang sama, didatangkan dengan jalur periwayatan yang berbeza. Tadi guru dia Abu Nu'man, sini guru dia Musaddad. Kalau tadi hadis tadi tidak ada perkataan mahadhi, sini ada perkataan mahadhi. Jadi ada perbezaan di seluruh lafaz yang didatangkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala apabila berbezanya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini cuma yang Imam Bukhari dia ambil daripada guru ni, ini ayat dia, ini susunan ayat dia. Ambil daripada guru lain, susunan ayat dia lain sikit, tetapi maksud dia tidak bercanggah di antara satu sama lain. Babul qira'ati fil isya', bab bacaan di dalam solat isya'. Qala haddatsana Khallad bin Yahya qala haddatsana Mis'ar qala haddatsana Adi bin Sabit sami'a al-Bara' radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tin waz-zaitun fil isya' wa ma sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu aw qira'ah. Hadis ni sama dengan hadis yang sebelum ni. Cuma sebelum pada ni, guru Imam Bukhari Abu Walid. Sini guru Imam Bukhari Khallad bin Yahya. Cuma yang tadi pendek sedikit. Dalam hadis ni ada penambahan. Al-Bara' berkata, aku mendengar Nabi SAW membaca Wat-Tin Waz-Zaitun pada solat Isyak. Tadi hadis yang sama dengan tajuk baca kuat dalam solat Isyak. Ini
dalam menentukan bacaan surah apa. Nak membuktikan bahawa Nabi pernah membaca surah Wat-Tin wa Zaitun pada solat Isya. Dan belum pernah aku mendengar seseorang yang suaranya atau bacaannya lebih merdu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini, walaupun Nabi memuji beberapa orang sahabat, Nabi memuji Abu Musa al-Ash'ari di sudut, Nabi memuji beberapa orang sahabat di sudut bacaan. Di antaranya Abu Musa al-Ash'ari di sudut suara yang sangat merdu. Dia puji Ubay bin Ka'ab, seorang yang paling qori, paling tepat bacaan. Puji Ibnu Mas'ud, bacaan dia sama dengan Jibril. Akan tetapi kelebihan yang ada pada sahabat-sahabat yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya Nabi lebih pada mereka. Lebih pada mereka. Sehingga sahabat mengakui bacaan tidak ada yang lebih indah daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mengatasi Abu Musa al-Ash'ari. Kalau Nabi kata Ibnu Mas'ud, bacaan dia siapa yang nak baca macam Jibril baca, dengarlah bacaan Ibnu Mas'ud. Maknanya bacaan Nabi ya lebih tepat mengalahkan Abdullah bin Mas'ud. Lebih tepat seperti yang diajar oleh Jibril. Begitulah. Cuma Nabi puji di kalangan sahabat. Apa yang kelebihan yang ada pada sahabat di sudut bacaan Al-Quran terutamanya, sudah pastilah Tok Guru dia, iaitu Nabi SAW, mengatasi segala-galanya. Tapi kita di kalangan sahabat, bermula zaman sahabat sendiri, dah ada kelebihan-kelebihan yang berbeza. Suara sedap, yang ni lebih tepat bacaan. Sebab itulah kita tengok ulama-ulama qiraat dunia yang kemahiran di bidang Quran, kadang-kadang suara biasa-biasa. Yang suara sedap pula, kadang-kadang tajwid tak berapa mahir pula. Yang suara sedap pula, menghafal tak berapa lancar pula. Yang lancar, suara pula masalah. Kelebihan berbeza. Nak cari orang yang package, dia hafazan dia kemas, suara dia sedap, bacaan dia tepat, yang tu payahlah tak. Nak cari yang package semua ada pada diri seseorang. Kalau cukup package tu, biasanya kalau bertanding cerah sikit harapan. Cerah sikit harapan bertanding. Tapi tidak ramai yang memiliki kelebihan yang banyak pada satu individu. Babun yutawwilu fil ulayaini wa yahdhifu fil ukhrayain. Bab yang ke-103, memanjangkan bacaan surah pada 2 rakaat pertama dan meninggalkan bacaan surah pada 2 rakaat terakhir. Kalau sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat baca surah, 2 rakaat tak baca surah. Sembahyang 3 pun sama, 2 rakaat saja yang baca surah. Mana selepas pada tu tinggal 1 rakaat, 1 rakaat tak baca surah. Kalau sembahyang yang 2 rakaat, 2 rakaat disunatkan kita baca surah. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Abi Aun Muhammad bin Ubaidillah Al-Thaqafi qala sami'tu Jabir bin Samurah qala Umar li Sa'd laqad syakawka fi kulli shay hatta as-salat qala amma ana fa amudu fi ulayain wa ahdhifu fil ukhrayain wa la alu ma qadaitu bihi min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala sadaqta dzaka dhannu bika aw dhanni bika.
Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya orang mengadu tentangmu dalam semua perkara, termasuk tentang solat. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu menjelaskan, di dalam solat aku selalu memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama, dan aku meninggalkan surah pada 2 rakaat yang akhir. Dan tidak ada yang aku ubah sedikit pun dari apa yang aku ikut dari solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu berkata, kamu benar. Aku juga menganggap kamu seperti itu. Jadi di sini secara jelas hadis ini membuktikan bahawa amalan yang diikut oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu baca surah pada 2 rakaat yang awal sahaja. Pada 2 rakaat yang akhir tidak disunatkan lagi baca surah, bahkan makruh baca surah. Naik rakaat ketiga, sambung lagi surah. Sebab tadi tak puas tarik dah. Rasa sedap sangat baca. Tak puas lagi baca 2 rakaat. Tadi rakaat ketiga, sembahyang isyak, sambung lagi. Itu tak betul. Tidak sepatutnya begitu. Tapi rakaat ketiga, sembahyang tarawih tak apa. Sebab rakaat ketiga sembahyang tarawih tu, kita angkat takbir semula. Dia kira dia kira rakaat pertama semula. Cuma yang jadi 20 tu bila kita campur. Sebab kita tak niat sembahyang tarawih 20 rakaat pada kita ketika kita angkat takbir saja sembahyang tarawih 20 rakaat. 2 rakaat. Lepas salam bangun 2 rakaat. Sebab itulah sepanjang tarawih kita baca kuat. Sebab dia 2 rakaat saja. Cuma yang jadi 20 bila kita campur daripada awal hingga akhir. Dan kes Sa'ad ini sebenarnya dia ada cerita panjang tentang kes Sa'ad ini. Sa'ad dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi wali di Kufah. Menjadi pemimpin di kota Kufah. Sebagaimana yang kita tahu di zaman Sayyidina Umar, Islam semakin tersebar luas. Sehingga di Iraq sama ada Kufah, Baghdad, semua telah dikuasai oleh Islam. Dan pusat pemerintahannya di Mekah, di Madinah. Jadi Amirul Mukminin, ketua negara, duduk di Madinah. Tapi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam dilantik ketua-ketuanya. Di Kufah pernah Sayyidina Umar lantik Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan surga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia jadi imam, baca molek sebagaimana yang dia pernah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dia buat. Tapi ada orang mengadu. Semua benda dia mengadu. Dia kata Sa'ad ni penakut nak pergi perang. Sa'ad ni kedekut nak bagi bantuan. Sa'ad ni la yuhsinu yusalli, sembahyang pun tak betul. Sampai aduan tersebut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar tanya macam mana? Dia kata aku sembahyang macam Rasulullah. Antaranya kalau Rasulullah baca surah pada 2 rakaat yang awal, aku baca surah pada 2 rakaat yang awal. Rasulullah tak baca surah pada 2 rakaat akhir, aku pun tak baca surah. Aku tidak ada tokok tambah daripada apa yang Nabi buat. Sayyidina Umar kata, begitulah sangkaan aku terhadap kamu. Sangkaan baik terhadap Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi sangkaan baik seorang pemimpin kepada orang bawah dia tidak menghalang Sayyidina Umar untuk hantar orang nak buat siasatan. Sayyidina Umar hantar orang buat siasatan.
Walaupun ketika tu Nabi dah wafat. Dan Sayyidina Umar tahu Nabi iktiraf saat ni di antara ahli syurga. Takkanlah ahli syurga tak pergi semayang. Sangkaan baik yang begitu tinggi. Tetapi bila ada aduan, Sayyidina Umar tidak tolak begitu secara mentah-mentah aduan tersebut. Hantar orang. Dan Sayyidina Umar tangguhkan. Suruh Sayyidina Umar pecat dia daripada jawatan. Kerana kalau ada jawatan nak siasat mungkin ada bias. Pecat dia. Sehingga bila dia tidak ada jawatan apa-apa, mungkin orang bawah ni boleh cerita benda yang sebenar. Tapi kalau ada jawatan, orang bawah nak cerita yang sebenar, payah, takut. Berani kena cerita. Orang jawatan jadi ketua. Ketua di Kufah. Dia jadi pemimpin tertinggi di Kufah. Tiba-tiba orang Kufah nak cerita. Takut. Lepas pada ni kalau mari pula dia akan bertindak terhadap aku. Takut. Tapi cara macam mana Sayyidina Umar pecat dia dulu. Tak apalah. Kamu ni dalam siasatan ada aduan, stop dulu jadi pemimpin. Stop dulu jadi pemimpin. Bila stop dulu jadi pemimpin, barulah siasatan tersebut dapat dilakukan secara lebih telus. Sayyidina Umar ni yang penting nak telus. Nak telus. Walaupun kawan sendiri, walaupun dia tahu ahli syurga. Kalau kena kita, ahli syurga, benda nak siasat lagi. Dah. Sayyidina Umar ni orang yang sangat-sangat telus. Sangkaan baik dia tidak menghalang untuk dia menyiasat. Kita ni kadang-kadang sama-sama kita tak apalah. Takkanlah dia buat gitu. Tak apalah, pejam mata tu belakang. Bahkan yang lebih parah lagi, orang yang dalam siasatan berebut nak jadi pemimpin, lantik pula jadi pemimpin. Yang tu dia jadi bebas. Ada siasatan 47 kes lah macam-macam. Tengok-tengok siasat, semangat. Jadi pemimpin. Bila jadi pemimpin, bebas. Maknanya untuk nak mendapatkan ketulusan dari sudut siasatan, sebaiknya pemimpin ditangguhkan jawatan dia. Tangguhkan jawatan dia. Siasat dulu. Biar jelas yang mana betul ataupun tidak dakwaan tersebut. Sayyidina Umar Tawakil tanya orang Kufah macam mana sebenarnya saat ni. Pas seorang tanya, wakil daripada Sayyidina Umar ni tanya, semua memuji saat. Jumpalah seorang yang mengkritik saat. Dia kata memang betul. Memang betul saat ni pedekut, saat ni penakut, dan saat ni semayang pun tak betul. Jumpa dah rupanya ni lah orang yang buat cerita. Akhirnya saat kata apa? Tak ada agak lah. Walaupun dakwaan dia tu tidak ada bukti. Terbukti tak betul sebab orang lain semua dah mengakui kehebatan saat. Semua mengakui saat mengimamkan solat dalam keadaan betul. Sebab bersama dengan saat ramai lagi di kalangan para sahabat. Sahabat-sahabat yang lain tak sedikit yang pergi ke Kufah bersama dengan saat. Akhirnya saat berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, orang tu orang ni telah memfitnah aku. Jadi panjangkanlah umur dia, butakanlah mata dia, dan biar dedahkanlah dia dengan fitnah. Tiba-tiba bila dia jadi tua, orang ni memang panjang umur sungguh. Panjang umur sampai peringkat kelompok mata dia menutup mata dia. Jadi buta. Buta mata. Bila buta mata, dia rajin pula keluar rumah, jalan mengajar mata.
lambat dengar suara awet, kerja duk kacau awet dia saja. Bila orang tanya, pakcik, sebab apa pakcik ganggu orang perempuan ni? Nak buat warna, aku terkena doa saat. Doa saat lah aku jadi gini. Maknanya, jangan bermudah-mudah dengan fitnah. Nak kata fitnah, jangan bermudah-mudah. Kerana orang yang difitnah ni, orang yang dizalimi. Apatah lagi yang dizalimi tadi, orang yang dijanjikan syurga. Zaman sekarang ni tidak ada orang yang dijanjikan syurga, tetapi kita tak tahu Allah Ta'ala makbul ataupun tidak doa ni. Boleh jadi Allah Ta'ala makbul doa. Nanya. Sebab itulah jangan berfitnah. Jangan berfitnah. Jangan buat tuduhan-tuduhan yang palsu. Kerana nak menjatuhkan orang, buat tuduhan-tuduhan. Itu tak sepatutnya berlaku. Dan kes ni itulah cerita panjang tentang tuduhan terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan banyak pengajaran dia. Antara pengajaran dia, bagaimana sangkaan baik terhadap sahabat, terhadap kawan, tidak menghalang seorang pemimpin untuk buat siasatan. Bukannya tutup kes terus. Sementang-mentang kawan baik, mentang-mentang banyak jasa, tetapi kita tutup kes. Itu tidak sepatutnya. Tetapi perlu kepada siasatan supaya dapat jelas yang mana yang betul, yang mana yang salah. Kalau salah, ada masa lagi untuk ditegur dan diperbetulkan. Kalau dah betul, orang yang membuat tuduhan itu perlu dikenakan tindakan atau dinasihati. Babul qiraati fil fajri, bacaan dalam solat fajar, solat subuh. Wa qalat Ummu Salamah qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil-tur. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Ummu Salamah ni salah seorang di kalangan Ummul Mukminin, di kalangan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur. Tadi kita jumpa dah surah At-Tur Nabi baca dalam sembahyang maghrib. Dan di sini dalam solat fajar, solat subuh juga Nabi pun baca surah At-Tur. Ini menunjukkan bahawa tidak ada surah khusus bagi satu solat. Bukan surah At-Tur khusus kepada maghrib, tak boleh baca subuh, tak boleh baca isyak, tak boleh. Boleh berlaku. Boleh berlaku sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Adam, qala Adam bi Abi Iyas. Qala hadatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang Amirul Mukminin dalam hadis. Qala hadatsana Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu fas'alnahu an waqti as-salawat. Faqala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra hina tazulu asy-syams wal 'asra wa yarji'u ar-rajulu ila aqsa al-madinati wash-shamsu hayya. Wa nasitu ma qala fil maghrib wa la yubali bi ta'khir al-isha'i ila thuluth al-layl. ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. Sayyar bin Salamah berkata, aku dan bapaku datang menemui Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Lalu kami bertanya kepadanya tentang waktu-waktu salat. Lalu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur ketika gelincir matahari. Ini dari panduan waktu salat. Cuma zaman sekarang ni orang ikut jam je dah. Tapi ahli-ahli falak dia nak menentukan pukul berapa, inilah dari panduan. Tengok matahari, kita orang awam ni mudahlah, dah ada
jadual. Tetapi orang yang nak buat jadual tu, panduan dia begini. Panduan dia daripada hadis Nabi. Ketika gelincir matahari, nak menentukan gelincir itu macam mana, ada ukuran. Itu ilmu mereka lah. Secara mudahnya, gelincir matahari bila bayang dah mula gelincir sedikit, itu menunjukkan masuk waktu zuhur. Solat asar ketika seorang lelaki balik ke hujung kota Madinah sedangkan matahari masih cerah. Ini nak gambaran umum saja. Kalau solat zuhur tadi secara detail permulaannya ketika gelincir matahari. Tapi sembahyang asar diceritakan oleh Abu Barzah, dia kata waktu cerah lagi. Waktu cerah lagi ketika orang sembahyang asar. Aku lupa apa yang dijelaskannya tentang solat maghrib. Solat maghrib lupa apa yang Abu Barzah cerita. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak kisah melewatkan pelaksanaan solat isyak hingga sepertiga malam. Sembahyang isyak, Nabi ada kalanya sembahyang agak lewat sampai 1/3 malam. Pernah satu ketika sahabat tunggu dalam masjid sampai ramai di kalangan mereka tertidur dalam masjid sementara menunggu Nabi keluar untuk mengimamkan solat isyak. Bila Nabi keluar, Nabi sembahyang isyak bersama sahabat, Nabi puji para sahabat. Kerana kamu selama kamu menunggu solat, kamu dapat pahala mengerjakan solat. Tunggu sampai 1/3 malam. Tunggu Nabi. Dan Nabi puji pula, Nabi kata apa? Di waktu ini tidak ada lagi orang yang mengerjakan solat kecuali kamu. Sebab zaman itu, zaman awal Islam lagi di Madinah. Islam tak sampai lagi ke negeri dan negara lain. Jadi penduduk Madinah sahaja yang mengerjakan solat ketika itu. Orang Mekah dah berhijrah ke Madinah. Madinah belum tersebar lagi Islam ke negara-negara yang lain. Jadi waktu tersebut hanya orang Madinah sahaja mengerjakan solat. Baginda tidak menyukai tidur sebelumnya dan bersembang sesudahnya. Tidur sebelum isyak itu bukanlah amalan yang disukai oleh Nabi SAW. Dan bersembang selepas isyak, itu juga tidak disukai oleh Nabi. Tetapi kita baca dulu dalam kitab ilmu Sahih Bukhari ada menceritakan bahawa Nabi bersembang tengah malam. Tapi sembang ilmu. Sembang ilmu tengah malam. Nabi berbicara tentang hukum, tentang ilmu dengan isteri dia. Terkejut tengah malam. Maknanya selepas pada isyak, antara waktu yang tidak sepatutnya dihabiskan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Kalau nak belajar, tak apa. Nak mengaji Quran, tak apa. Nak menuntut ilmu, nak sembang-sembang ilmu, itu tak jadi masalah. Kerana ada dalil-dalil yang lain. Tapi kalau sembang benda-benda yang tak tahu apa, lebih baik tidur awal. Mudah cerita, ini melepak. Mana jenis lepak, dan sekali. Itu Nabi tak suka. Tak tahu apa benda. Tiap-tiap malam lepak. Balik lewat malam, subuh tak tahu mana ada. Gajah ke dinosaur, tak tahu lah. Dan baginda melaksanakan solat subuh. Lalu setelah selesai dan seseorang beredar, dia dapat mengenali siapa yang di sampingnya. Maknanya ini menunjukkan sembahyang subuh yang dilakukan oleh Nabi dengan bacaan yang panjang. Selesai sembahyang subuh, beredar, dah boleh kenal dah orang. Dah cerah dah sedikit. Baginda SAW membaca surah dalam solat subuh pada kedua rakaatnya. Atau salah satunya di antara 60 hingga 100 ayat. Sembahyang subuh, 1 rakaat ataupun 2 rakaat, baca 60 ayat ataupun 100 ayat.
Kalau surah Baqarah 60 ayat sampai mana? Ha? Boleh try semua esok 60 ayat. Awal lagi gini kepada lah. Ya? Boleh? Tak nak? Ha? Kita sebagai pelajar, sebagai ahli Quran, sebagai penuntut ilmu, apa yang Nabi sebut, usaha untuk kita buat walaupun sekali seorang hidup. Tak larat sana 100 ayat. 1 ayat ni walaupun muda-muda cubalah sekali. Buka Quran depan tak apa. Betullah ini antara apa yang pernah dipesan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam bab zikir ke, dalam bab apa ke. Dia kata apa yang Nabi pernah buat, bacaan yang Nabi pernah pernah baca dalam solat, ataupun apa yang Nabi pernah buat, usahakan sekurang-kurangnya sepanjang hidup kita pernah kita buat sekali. Kalau surah-surah tadi mungkin kita biasa baca dalam sembahyang maghrib. Kalau kita jadi imam baca surah yang lain, tapi kita tengok Nabi pun baca surah At-Tur. Cuba baca surah At-Tur sekali. Macam mana? Tak apa, tak hafal pun buka Quran. Walaupun tidak afdal, tapi nak mengamalkan apa yang Nabi pun nak amal. Itu apa pesanan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau Nabi pun nak sembahyang subuh 60 ayat satu rakaat, cuba. Tapi nak mudah dicari lah. Surah-surah pendek banyak je. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadhalika yawma idzin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. 10 ayat. Nak dapat 60 mudah je. Kalau surah-surah yang pendek, tapi kalau Baqarah 60 ayat, boleh tahan lah. Tapi tak apa, ambil dulu angka 60. Kerana kita dapat, kita belajar kata ada apa Nabi baca di antara 160 ataupun 100 ayat. Jadi cuba kita amalkan sunnah Nabi. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Dia nama popular dia Ismail bin Ulayyah. Antara tokoh yang lebih terkenal dengan dibinkan kepada mak dia. Nama dia Ismail bin Ibrahim, tetapi dia lebih terkenal dengan Ismail bin Ulayyah. Dalam masyarakat Melayu, tak berapa nak kita dengar orang yang terkenal dengan dibinkan kepada mak. Dibinkan kepada mak. Tapi di kalangan dalam bahasa Arab ada orang yang lebih glamour dengan dibinkan kepada mak dia. Qala akhbarana Ibn Jurayj qala akhbarani Atha bin Abi Rabah, ulama di kalangan tabi'in yang menetap di Mekah. Annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul fi kulli salatin yuqra fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa 'anna akhfayna ankum wa in lam tazid 'ala ummil qur'ani ajza'at wa in zidta fa huwa khair. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada setiap rakaat ada bacaannya. Mana setiap rakaat mesti baca sekurang-kurangnya surah Fatihah. Apa yang Rasulullah SAW perdengarkan bacaannya kepada kami, iaitu baca dengan kuat, maka kami pun akan perdengarkan kepada kamu. Dan apa yang baginda perlahankan dari kami bacaannya, maka kami pun perlahankan dari kamu. Jika kamu tidak menambah selain Ummul Quran, selain Al-Fatihah, maka itu sudah cukup. Mana sah sembahyang. Sebab itulah
para ulama menyatakan, ulama-ulama fiqh menyatakan bahawa bacaan surah hanyalah sunat. Hanyalah sunat. Ini dalil dia. Kalau tak ada dalil ni, bila Nabi buat sama baca surah setiap kali, setiap rakaat pertama dan yang kedua, mungkin ulama-ulama fiqh kata wajib baca surah. Tetapi bila ada dalil yang seumpama ini, yang mengata, Abu Hurairah kata, kalau tak tambah bacaan, hanya sekadar Fatihah saja pun dah memadai. Daripada sini ulama-ulama fiqh kata wajib surah Fatihah, lebih daripada surah Fatihah, baca surah-surah yang lain hanyalah sunat saja. Wa in zidta fa huwa khair. Namun jika kamu tambah dengan surah yang lain, itu adalah lebih baik. Sembahyang sunat, malas sangat nak baca surah, waladdallin amin, Allahu akbar, sah, memadai, hanya sangat memadai. Tapi kalau tambah, walaupun tambah surah pendek, itu adalah lebih baik. Jadi di sini antara pengajarannya bagaimana bagaimana Abu Hurairah cerita bab jahar, bab sir, bacaan kuat, bacaan perlahan dalam sembahyang juga diambil daripada Nabi SAW. Bukannya diijtihad oleh para ahli ulama. Kerana dalam masalah fiqh ada sumber daripada hadis, ada bersumberkan daripada ijtihad. Para ulama dia buat kesimpulan, dia buat penyelidikan, buat kajian sehingga menatijahkan satu hukum. Tetapi ada perkara-perkara yang memang diambil direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam perkara ini kalau kita tengok mazhab tak timbul khilaf sangat. Kalau perkara yang jelas umpama ni tak timbul khilaf. Pergi ke Mekah, mazhab Hanbali, maghrib, subuh, maghrib, isyak, subuh baca kuat. Sama dengan kita. Pergi ke Pakistan mazhab Hanafi, maghrib, isyak, subuh baca kuat. Zuhur, asar baca pelan. Sama. Sebab perkara yang jelas ambil daripada Nabi. Tapi bila sampai bab kuno, yang tu ada khilaf. Bila masalah khilaf, ada perbezaan di antara mazhab dengan mazhab. Tetapi ada perkara yang memang tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama, antaranya solat-solat yang disunatkan bacaan kuat dan bacaan perlahan. Babul jahli bi qiraati salatil fajr. Tadi bab bacaan sembahyang subuh. Disebut Nabi baca qada 60 hingga 100 dan Nabi baca sembahyang yang Nabi baca kuat, kami dengarkan dengan bacaan yang kuat, kata Abu Hurairah. Ini secara jelas menyatakan sembahyang subuh perlu dibaca dengan kuat. Menguatkan bacaan dalam solat fajar, iaitu solat subuh. Wa qalat Ummu Salamah tuftu wara'an nasi wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yaqra'u bil-tur. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Ummu Salamah siapa? Isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh para ulama isteri Nabi yang paling pintar. Ummu Salamah isteri yang paling pintar. Isteri yang paling banyak berjasa, Khadijah. Isteri yang paling pintar, Ummu Salamah. Isteri yang paling muda, Aisyah. Dia isteri itu ada kelebihan masing-masing. Tak percaya, kahwin lebih pada seorang. Dia akan tahu isteri pertama apa kelebihan, isteri kedua apa kelebihan dia. Saya percaya dah. Setiap orang tak ada kelebihan. Siapa yang tak buat percaya, dia cuba. Jadi isteri Nabi Ummu Salamah berkata, aku mengelilingi di belakang orang ramai. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan solat dan membaca surah At-Tur.
Maknanya bacaan yang kuat sehingga didengari oleh orang yang tidak semayang. Orang yang tak semayang berada di belakang saf pun dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Musaddad. Musaddad ni siapa ingat nama dia? Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Musaddad bin Simdad. Musarhad bin Simro. Simpul dan Musarhad. Musarbal bin Simro Balam. Kalau dalam Umdatul Qari dia ada tambah lagi, tapi penambahan itu tidak ada kepastian. Musaddad bin Musaddad bin Musarhad bin Musarbal, dia ada nama Arondal. Nama yang seakan-akan gitu je, dia suruh wazan yang sama. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awanah dan Abi Bishr huwa Ja'far bin Abi Wahshiyyah an Sa'id bin Jubair an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقال حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. Daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sekumpulan sahabat berangkat menuju ke pasar Ukal. Pasar Ukal, salah satu pasar di Madinah. Kita pun pasar kita ada nama dah. Pasar Siti Khadijah, pasar macam-macam nama. Ketika itu telah terhalang di antara syaitan, itu di antara jin dan berita langit, dan dilontarkan tahid bintang kepada mereka. Sebelum zaman Nabi, jin ni dia boleh naik ke langit dengar percakapan para malaikat. Jadi dia dengar percakapan para malaikat yang mendapat arahan daripada Allah Ta'ala untuk buat itu dan ini. Dia dah dengar awal daripada malaikat. Dia turun ke dunia ni, dia bagi tahu ke tukang-tukang sihir, bagi tahu ke tutup bongok, bagi tahu ke tukang-tukang tilik. Dia kata dia akan cerita apa yang akan berlaku. Padahal malaikat, dia dengar daripada malaikat, curi maklumat daripada malaikat, naik ke langit tu. Tetapi sampai satu ketika dah tidak ada lagi. Dihalang mereka ni daripada mendapat berita langit, iaitu daripada mendengar perbualan ataupun maklumat daripada malaikat. Bahkan telah dilontarkan tahid bintang kepada mereka. Kena panah.
dipanah dengan tahi bintang. Lalu syaitan-syaitan kembali menemui kaum nak pergi curi maklumat, tak dapat dah. Dia pergi jumpa buat mesyuarat, bincang warga kita ni. Dulu mula-mula ada, kita boleh dengar malaikat sembang, ni tak lepas nak jumpa malaikat. Lalu syaitan kembali menemui kaumnya, lalu kaumnya bertanya, apakah yang terjadi? Mereka menjawab, kami terhalang daripada berita-berita langit dan tahi bintang dilontarkan kepada kami. Kaumnya berkata, jin ni ada dua ayat. Sedihnya, tidak ada penghalang di antara kamu dan berita-berita langit kecuali ada sesuatu yang terjadi. Benda ni luar biasa ni, mesti ada benda. Dia tidak terjadi, tidak berlaku sesuatu kecuali mesti ada benda. Kita kena cek, kena kaji, kena buat, kena cek apa sebenarnya berlaku. Jadi dia kata, pergilah kamu ke timur dan barat. Dia arahkan jin-jin ni, pergi suruh ni cek apa benda yang pelik berlaku ni. Pergilah ke timur dan barat, lalu perhatikanlah apa yang menjadi penghalang di antara kamu dan berita-berita langit. Itu langit, tinggal urti. Maka berangkatlah yang menuju ke Tihamah. Jadi jin-jin ni pakat bergabung sekali lah. Ada ke sana, ada ke sini. Mungkin ada orang yang datang ke Malaysia, kita tak tahu. Tapi tak payah sebut lah. Sebab Nabi tak disebut dalam riwayat ni. Bila tak sebut dalam riwayat ni, jangan kita pandai-pandai reka. Berangkatlah yang menuju ke Tihamah. Tihamah ni satu tempat di Madinah, untuk menemui Nabi SAW yang sedang berada di Nakhlah menuju pasar Uqas. Ketika itu baginda SAW sedang mengimami para sahabatnya melaksanakan solat fajar. Nabi tengah sembahyang subuh. Jin yang merayak seluruh dunia tadi, ada yang pergi ke Tihamah, dia jumpa dengan Nabi di dekat dengan pasar Uqas. Ketika itu Nabi tengah sembahyang subuh. Apabila mereka, iaitu jin itu, terdengar bacaan Al-Quran, mereka mendengarnya dengan teliti sehingga berkata, demi Allah, inilah yang menjadi penghalang di antara kamu dan berita-berita langit. Tak ada benda lain dah, ni pelik ni. Dengar ayat Quran yang cukup mengkagumkan. Jadi tak ada sebab lain dah. Tak perlu dah nak cari sebab-sebab yang lain. Inilah sebab yang menjadi penghalang daripada kita mencuri, daripada jin mencuri maklumat yang ada pada para malaikat di langit. Mereka kembali kepada kaum mereka, balik ke kampung mereka, bincang pula sama-sama jin. Lantas berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Mana jin tadi bukan setakat dengar Al-Quran, tetapi beriman dengan Nabi SAW, masuk Islam. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi SAW ayat dalam surah Jin. Jadi surah Jin itu Allah Ta'ala turunkan selepas daripada jin mendengar Nabi sembahyang subuh, dan selepas jin tadi beriman dengan Nabi. Apa makna ayat yang diturunkan? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahawasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Iaitu yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam perbualan jin. Maknanya Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi bahawa jin mendengar Al-Quran
dan jin beriman dengan Nabi SAW. Jadi di sini menunjukkan bacaan sembahyang subuh Nabi adalah bacaan yang kuat sehingga didengari oleh jin. Didengari oleh orang, didengari oleh jin itu melambangkan kuat bacaan dalam sembahyang subuh. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa sebelum daripada Nabi menjadi Rasul, jin boleh mencuri maklumat, mendengar perbualan para malaikat di langit. Tetapi dengan dilantik Nabi menjadi Rasul, mereka terhalang daripada perbuatan tersebut. Tetapi ada di kalangan jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam surah jin ada sebut, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyeleweng. Ada yang baik, ada yang jahat. Jin. Sebab itulah musuh kepada Nabi Allah Ta'ala sebut syayatinal insi wal jin. Syaitan di kalangan jin, di kalangan manusia dan jin. Yang masuk neraka az-zaqalain, jin dan manusia. Jin dan manusia ada dosa pahala, ada baik jahat. Sebab itulah orang-orang tua dulu kata yang dia kata sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin. Itu tak betul. Takkanlah manusia jahat orang yang kafir itu lebih baik daripada jin orang Islam. Tak boleh sabar. Yang baik, yang soleh. Ada yang beriman, ada yang tak beriman di kalangan jin manusia. Kalau macam Netanyahu, Netanyahu takkanlah dia lebih baik daripada jin yang beriman. Sudah pastilah jin yang beriman lebih baik daripada makhluk manusia yang bernama Netanyahu. Itulah orang yang beriman, jin yang beriman akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam syurga. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima umira wa sakata fima umira wa ma kana rabbuka nasiyya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW membaca, iaitu dengan suara yang dikeraskan, suara kuat, sesuai apa yang diperintahkan. Dan juga diam, iaitu tidak menguatkan suara, sesuai apa yang diperintahkan. Dan tidaklah Rabbmu Tuhanmu lupa. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi dalam hadis ini Ibn Abbas nak bagi tahu kepada kita bahawa kita perlu mencontohi Nabi SAW dari seluruh bacaan solat. Kalau Nabi baca kuat, baca kuatlah. Kalau Nabi diam, baca tak tahan, bukan Nabi lupa. Bukan Nabi lupa. Kalau kita mungkin kita lupa. Allah Ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya. Apatah lagi Allah Ta'ala tidak sekali-kali lupa. Tidak sekali-kali lupa. Tapi kita mencontohi Nabi. Nabi baca perlahan, kita baca perlahan. Tapi kita ni kadang-kadang ada juga baca perlahan kan? Kerana tak berapa ingat lah. Nak baca doa mana? Allahumma Rabbana Qadir. Bunyi ujung-ujung aja. Tengok tentang benda lah. Tak berapa nak putih kerana tak berapa nak ingat. Itulah contoh kita dalam ibadat, dalam bacaan. Jadi bila kita, walaupun kita selama ini kita belajar dah fiqh,
Walaupun selama ni kita dah tahu dah semayang apa baca kuat, semayang apa baca lambat, baca perlahan, tetapi bila kita baca hadis ini menambahkan lagi keyakinan kita. Baru kita buat ni, Nabi buat ni. Boleh kita sandar dulu kepada Nabi. Kalau kita tak baca hadis, kita tahu fiqh, itu pun okey dah. Ulama-ulama fiqh dia ada sumber-sumber dia. Dengan kita menyangka baik kepada ulama-ulama yang berijtihad, itu dah kira okey dah. Apatah lagi kita sebagai orang awam ni, tengok ulama kata semayang ni baca kuat, semayang ni baca perlahan, suruh baca kuat, itu pun dah kira okey dah. Tapi bila kita tambah dengan dalil, tambah baca hadis, jadi boleh menambahkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ada setengah orang kata orang awam tak perlu tahu dalil. Memanglah untuk amalan bagi orang awam sudah cukup hukum-hukum yang termaktub dalam kitab fiqh. Tapi pendedahan dalil kepada orang awam banyak faedahnya. Antaranya boleh menambahkan lagi keyakinan terhadap amalan-amalan kita. Antaranya boleh kita sepanjang amalan kita kait terus dengan Rasulullah, yang boleh menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita baca kuat, terlintas Abu Hurairah kata Nabi baca kuat. Baca perlahan, kita teringat Nabi pun baca perlahan. Jadi bila kita sentiasa teringat ke Nabi, itulah menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebab itulah almarhum doktor, guru kami, Dr. Nuruddin Hidayat, dia kata apa? Dia kata zikir ahli ilmu adalah dengan muzakkar ilmu. Jangan lupa. Tak menafikan zikir-zikir orang lain, tetapi jangan sampai ahli ilmu, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut ilmu sibuk nak buat zikir yang lain sampai tak belajar. Kenapa tak belajar? Kenapa tak lulus biasa? Sebab tak boleh nak jawab hantu sebab semalam zikir 1000, zikir 10,000. Sibuk dengan zikir sampai mengganggu belajar. Itu bukan cara. Tapi belajar tu anggaplah itu salah satu daripada ibadat kita. Kita belajar hadis nak menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Berselawat. Kita setiap ilmu, setiap perbuatan kita betulkan niat, dengan niat yang baik, insya-Allah. Jangan kita buat satu amalan untuk mengelak daripada amalan yang lain. Berzikir, rajin berzikir, kenapa? Kerana malas belajar. Itu tak betul, niat tak betul. Rajin berzikir kerana nak mempermudahkan ilmu. Tak apa. Sambil-sambil belajar, selawat banyak. Itu bagus. Tapi janganlah tu pegang tasbih selawat waktu kelas nafas. Waktu masuk kelas nafas, pegang tasbih selawat. Ustaz suruh mengaji, tak mengaji. Itu tak betul. Nak selawatlah pada waktu-waktu yang lain. Sebab itulah ulama-ulama dia tahu setiap amalan perlu dilakukan pada waktu bila. Pada ketika bila waktu belajar, usia belajar, kena banyak lebih tumpukan kepada pengajian. Guru saya juga, Syekh Bilal Rifai, bila kita tanya tentang tarikat, tentang amalan-amalan zikir, apa dia kata? Dia kata zikir bagi penghafal Al-Quran adalah mengulang Al-Quran. Yang tu kena jadi keutamaan. Sebelum daripada zikir-zikir lain, ulang Quran dulu. Ulang Quran dulu. InsyaAllah kalau ulang Quran, zikir-zikir lain tu kalau kita tak banyak buat pun, banyak faedah yang kita dapat daripada mengulang Al-Quran. Anggaplah mengulang Quran itu bukan hanya sekadar kita nak
jaga ingatan kita. Tetapi kita niatlah dengan pelbagai niat yang baik. Apa yang Nabi sebut niyatu al-abdi khairun min amali. Niat seseorang hamba itu adalah lebih baik daripada amalan dia. Kenapa? Kerana satu amalan yang baik mungkin kita boleh niat dengan pelbagai niat yang baik. Mula Al-Quran, niat itu satu ibadah. Ibadat baca Quran, anggaplah itu satu ibadat. Niat sebagai zikir mengingati Allah Ta'ala. Niat supaya kita nak jaga ingatan kita. Niat supaya nak jaga ingatan kita. Niat nak menjadi ahli Quran supaya boleh baca sampai dalam surga. Sebutlah apa-apa niat yang baik dalam satu-satu amalan. Sebab itulah ulama-ulama yang dapat pahala yang banyak kerana satu amalan dia niat dengan niat yang pelbagai. Kita biasa dengar Imam Haddad ketika nak mengajar ataupun belajar, dia ajar kita niat belajar ni untuk kita nak ambil manfaat untuk diri kita, untuk niat akan datang untuk kita mengajar, untuk macam-macam dia sebut, supaya dengan satu amalan kita diberi banyak pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dalam kita menuntut ilmu, dalam kita baca hadis, kita dah niatkan dengan niat yang pelbagai supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan pahala berdasarkan banyaknya niat kita, bukan berdasarkan amalan kita. Kalau amalan kita mungkin tak berapa banyak, tetapi dengan niat yang pelbagai mungkin Allah Ta'ala Maha Pemurah. Allah Ta'ala Maha Pemurah, mungkin dibagi kepada kita sebanyak mungkin yang dikehendaki. Jadi kita berhenti salat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Dan doakanlah moga-moga tidak ada halangan dan sebab pada ini insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tak lupa tuan-tuan, dalam live ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua penderma-penderma yang membantu kami untuk berubah atak ini kepada atak penting ke atak penting, dan baiki apa-apa yang rosak. Atak saja menelan berat belanja hampir 120k. Daripada zinc dengan nak ubah penting, faham sendirilah, kayu pun kena tambah dan yang macam-macam lagi. Dengan ketinggian dia itu saja 120k. Ekor lebih 20k. Yang rosaknya, yang tambahnya. Kemudian kapet, alhamdulillah ada seorang penderma. Seorang penderma kapet kita ni daripada bawah sampai ke atas. Ini mudah-mudahan kita doakan ini semua menjadi kebajikan untuk mereka yang berganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan infak derma-derma orang ini sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.